Indonesia sedang membuat persiapan untuk tradisi pulang ke kampung halaman tahunan yang dikenali sebagai mudik. Menurut unjuran kerajaan Republik itu, dianggarkan 143.9 juta orang akan melakukan perjalanan semasa tempoh balik kampung Aidilfitri 2026. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata anggaran itu dibuat berdasarkan tinjauan mobiliti nasional yang dijalankan menjelang tempoh perjalanan musim perayaan. Beberapa syarikat konsesi lebuh raya bertol di Indonesia turut menawarkan diskaun sementara di laluan terpilih bagi menggalakkan pemandu melakukan perjalanan di luar waktu puncak. Langkah itu membantu mengagihkan aliran trafik secara lebih seimbang di laluan utama, khususnya di rangkaian lebuh raya Trans Jawa dan lebuh raya Trans Sumatera. Beberapa pengendali utama menawarkan potongan sehingga 30% di beberapa seksyen tol terpilih bermula seawal 15 Mac. Manakala insentif perjalanan pulang dijadualkan bermula 26 Mac dengan laluan tertentu dilanjutkan hingga awal April. Dudi berkata kereta persendirian kekal sebagai mod pengangkutan pilihan paling popular dengan lebih 76 juta orang dijangka menggunakannya diikuti motosikal dan bas. Antara hab pengangkutan yang dijangka paling sibuk termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, lintasan feri Merak Bakauheni, stesen kereta api Pasar Senen serta terminal bas Pulau Gebang. Bagi mengurangkan kesesakan semasa lonjakan perjalanan itu, kerajaan juga melaksanakan dasar bekerja dari mana-mana WFA pada 16 hingga 17 Mac bagi membolehkan orang ramai memulakan perjalanan lebih awal.